Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. Hari ni kita ke Mix and Grill Restaurant yang terletak di Sungai Petani. Okay, so hari ni kita nak tengok apa yang ada dekat Mix and Grill ni. Okay, so kedai ni sebenarnya kita pun baru jumpa. Waktu ni kita ke Sungai Petani sebab ada urusan kerja. So kita singgah dekat kedai ni sebab nampak macam menarik. Dari depan tu dah nampak warna hijau macam garden tu. So kita nak tengok apa yang ada. Okay, kita order ni lah. Okay, so ni bahagian dalam kedai dia. Waktu kita datang tak ramai sangat. So kita order chicken chop, chicken grill dan juga pasta apa tadi. Apa dah lupa dah apa yang saya order tadi. Okay, so kita tunggulah makanan sampai. Okay, Atia pun dah lapar. Inilah makanan kita. Makanan Haifa dengan Atia dah sampai dulu. So kita Atia nak makan dulu. Minum dengan air goreng. Okay. Tak, itu ada lagi satu tu. Yang salmon apa gravy apa tu. Tapi boleh tambah kan? Kalau nak, tak nak mashed potato saja. Dia kena minum air lah. Jadi nak rasa tak? Kadu. Tornado.
Okey, kita pun dah makan tadi. Dah selesai makan semuanya. Okey, kita dah nak balik. So, makanan kat sini bagi Haifah sedap. Haifah bagi 7/10 untuk makanan yang ada dekat sini yang kita makan tadi. Okey. So, dekat sini sebenarnya ada banyak lagi kedai lain yang best. Okey, kafe-kafe yang best dekat ujung sana pun ada. Okey, siapa yang datang Sungai Petani jangan lupa datang dekat area ni, dia dekat dengan Aman Jaya. Okey, so itu saja video kita kali ni. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.